Sekarang saya ada di Pantai Marina, Kemaman, Terengganu. Dekat Pantai Marina ni ada Telaga Simpul tau. Telaga Simpul tu apa? Jom kita baca dia punya sejarah dulu sekejap. Mari kita ke sini. Nanti selepas tu baru kita tunjuk Telaga Simpul tu rupa dia macam mana. Telaga ini adalah merupakan kawasan tadahan air yang mengalir turun dari curahan Bukit Pejajat. Bukit Pejajat tu, sini. Bukit Pejajat tu ada kat belakang kita. Nanti kita akan naik Bukit Pejajat pula. Catatan terawal tentang telaga ini dibuat oleh Abdullah bin Abdul Qadir masa melawat ke Kelantan, Terengganu dan Pahang pada tahun 1852. Beliau mencatatkan bahawa siapa saja yang mandi di telaga ini apabila siap mestilah menyimpulkan satu simpulan daun pandan. Okey, daun pandannya ada kat mana, jom? Daun pandan dia ada kat sini. Daun pandan dia macam ni. Nampak tak? Ini orang semua simpulkan tau. Basuh tangan ke, basuh muka ke, mandi ke, lepas tu korang simpulkan. Sebab itu nama dia adalah telaga simpul. So telaga dia dekat mana yang ini? Ni telaga dia. Air tu datang daripada sana. Actually dia simple je sebenarnya. Tapi agak penat juga. Maybe sebab saya dah lama tak naik bukit. Naik bukit tu saya last 2 minggu. Okay, 2 minggu yang lalu. Gengs, tak tahu ya. Ini disebabkan kerana nak hujan ataupun memang selalu macam ni. Tapi angin dia, gengs, memang sejuk sangat-sangat. Tapi harap-harap tak hujan ya. Sebab saya tengok dekat atas tu memang dah sangat-sangat mendung dah. Okay. Nampak tak? Wow. Amazing guys. Tu. Itu Sungai Kemaman tu. Nampak tak? Okay. Ini kita belum sampai atas lagi tau. Nanti kalau dah sampai atas, saya rasa kita ada lagi pemandangan yang lagi. Wow. Rasanya kita dah sampai ke puncak dah. Kalau ikutkan apa yang kita tengok kat depan ni, macam dah landai dah. Dia punya tanah tu. Harap-harap dah sampai puncak. Dan kita tengok apa yang ada dekat Bukit Pejajat ini. Okey, dari atas puncak Bukit Pejajat ni kita boleh tengok laut. Dan ada pulau dekat sana. Tu. Sama ada pulau ataupun kuala. Kita dah pusing-pusing dah dekat puncak Bukit Pejajat ni. Dia punya menara tinjau kita boleh masuk, geng, sebab memang di lock. Tapi sebenarnya kalau kita masuk daripada atas tu maybe boleh nampak lagi clear lah. Sekitaran sini tu banyak pantai-pantai. Okey. Kita nak turun bawah. Tadi kita lalu naik atas ikut sana, kita turun bawah ikut sini pula. Jom kita turun, jom. Gengs, korang akan terkejut. Daripada Bukit Pejajat kita boleh nampak Kemaman Supply Base. Nampak tak? Ada api, gengs. Kalau korang jumpa ada signboard laluan pelancong ni, korang kena ikut ke bawah. Kita nak tengok pantai.